Kadang kita tidak pernah ada niat untuk riak. Dalam hati kita tulus dan benar segala amalan yang kita lakukan hanya kerana Allah. Tapi ketika ada orang mempertanyakan, mempersoalkan, memperlekehkan, aku tak pernah nampak pun kau solat, aku tak pernah nampak pun kau sedekah, aku tak pernah nampak pun kau baca Al-Quran. Nah, waktu ni syaitan mula mencocok. Kau bagi tahu je apa yang kau buat selama ni. Kalau kita terpancing, habis. Amalan 10 tahun gugur hanya dengan kata-kata 5 minit. Aku setiap hari buat ni lah, aku setiap hari buat tu, aku setiap pagi buat ni, setiap malam aku buat ni, seterusnya dan seterusnya. Habis. Kesimpulannya, riak kita itu kadang bukan disengajakan, tapi kita tidak tahan dan tidak sanggup ketika diri kita diremehkan orang lain. Dan itulah sebuah ujian.